Baik korang, Dr. Mu sini. Apa awak cakap? Awak nak dekat bersalin. Dah belajar macam-macam ilmu. Dah rasa dah pandai dah. Tapi bila datang contraction tu, tak tahu nak buat apa. Blur, lost. Tak tahu apa. Jadinya over juga sakit kan. Untuk korang yang macam tu, yang pernah ada pengalaman macam tu, mungkin anak sebelum tu ke, yang kali ni rasa macam nervous kan, tak boleh nak absorb ilmu tu kan, korang tak payahlah cari banyak-banyak sangat. Korang cuma fokus satu ilmu yang kita yakin dan buat. Kena kontrol lah, kena kontrol minda kita supaya kita tidak hanyut sewaktu contraction tu. Faham tak? Kalau korang nak faham betul-betul teknik one by one tu, Dr. Mu ada ajar teknik ni dalam kelas bersalin online, webinar rahsia mudahnya bersalin. Dr. Mu bantu korang supaya korang boleh faham satu-satu dan fokus kat sini. Bila korang fokus kat sini, korang boleh kontrol diri korang, nak tahu nak buat apa. Dia akan jadi lebih mudah sangat. Ramai peserta kelas bersalin dengan Dr. Mu, so dia kata, Doktor, bersalin mudahnya. Tak sangka bersalin semudah ini. Isi puji saya, doktor puji saya sebab saya pandai terai. Saya rasa terai gosh tu lebih sakit daripada bersalin. Macam-macam lah. Bila kita dah bersalin dengan ilmu yang betul dan kita boleh fokuskan minda kita, insya-Allah bersalin tu jadi lebih mudah dan sangat mudah. Semoga dapat sesuatu. Jangan lupa daftar kelas tau. Okay, bye.